Jadi luka kalau orang yang tak sihat dia tak boleh kena air, nanti dia lambat elok kan. Yang tu dia tak boleh kena air. Kalau ada anggota wuduk yang tak boleh dibasuh kerana tak boleh kena air. Tak boleh kena air Betul. Kalau luka ni tak boleh. Semalam saya luka ni, dalam ni dekat 1 cm ni kena pisau. Jadi luka kalau orang yang tak sihat dia tak boleh kena air, nanti dia lambat elok kan. Yang tu dia tak boleh kena air. Balut fiber pun tak boleh kena air kat macam tu lah maka tempat dia tu digantikan tayamum. Tayamum tu dilakukan ketika tempat itu dibasuh. Jadi basuh muka, basuh tangan kanan, bila sampai sini ni tayamum, tepuk lepas tu sapu. Yang elok ni, yang boleh kena ni wajib kena. Kalau balut itu, kalau berbalut maksudnya sapukan air atas. Itu wajib juga. Sapukan air di samping dengan tayamum. Tempat sehat ni buat macam tu kenakan air. Sebab yang tak boleh sini tadi. Tu cara tayamum. Adalah di hujung bab tayamum ni, di hujung ni adalah yang berpendapat untuk menjaga kebersihan di situ dikecualikan tertib. Maksudnya boleh tayamum bukan ketika masa dia ni. Maksudnya tayamum dulu untuk ganti ini, lepas tu baru wuduk. Sebab kalau wuduk dulu kan dah lembab, nanti tepuk debu kan jadi kotor. Adalah. Jadi kalau nak buat boleh sebab ada pendapat tu. Jadi yang berbalut wajib sapu air atas dan wajib bertayamum menggantikan tempat itu. Yang sihat wajib basuh seperti sedia kala, seperti biasa.